Satu album emas ini, kalaulah saya jual hari ni ke semuanya, nilainya lebih kurang dah boleh beli cash BYD Seal 6. Nampak macam album biasa kan? Tapi dalam ni bukan kertas kosong, tidak. Tapi dalam ni ada emas-emas fizikal yang saya kumpul sedikit demi sedikit. Ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, 100 gram, ada yang gold bar. Dulu saya mula bukan terus simpan banyak terus, tidak. Saya mula dengan bajet kecil je. Setiap kali ada duit lebih, saya tukar kepada emas. Sebab saya faham satu perkara. Kalaulah duit tu duduk dalam akaun kita terlalu lama, sebenarnya ia mudah bocor. Tahu tak bocor tu apa? Hari ni guna sikit, esok guna sikit, akhirnya tak tahu pergi ke mana. Tapi bila duit ditukar kepada emas-emas seperti ini, dia jadi aset fizikal kita. Lebih susah nak usik, lebih kuat untuk kita disimpan. Dan dalam jangka panjang, nilainya berpotensi meningkat. Inilah fungsi emas yang sebenar. Bukan sekadar untuk tengok cantik je, tidak. Tapi untuk kita bina simpanan. Lindungi nilai duit dan jadi aset masa depan kita. Melalui akaun GAP Gold Accumulation Program Public Gold, kita boleh mula simpan emas serendah RM100 sahaja. Kumpul gram sedikit demi sedikit. Bila cukup gram, boleh tukar kepada emas-emas fizikal seperti yang saya tunjuk tadi lah. Jadi kesimpulannya, satu album kecil ni boleh jadi nilai yang paling besar kalau kita mula awal dan konsisten. Nak belajar tak? Jika berminat untuk mula belajar simpan emas serendah RM100 sahaja, boleh klik link yang saya sediakan atau tekan saja link kat bio. Saya bantu sebaik mungkin. Jom kumpul emas 1 kg.